Orang cerdik, orang yang tengok diri dia dan dia beramal untuk berkalang sesudah mati. Allah. Dah kata turun cari petang balik, turun pagi petang balik, boleh benda. Dia piti. Tak apalah pasal hidup dalam dunia nak piti. Dah mana piti akhirat? Nampak? Tak rajin nampak muka dia surah sejik. Mari mayang terawih saja. Nah, duduk dalam kejahilan cari piti. Tak banyak mana boleh 3-4 ribu sebulan, bukan 3-4 bilion. Nah, dan kalau duit 4 bilion satu bulan, nah, tetap orang ini basak terai, tidak ada harta ni. Wa alima bima ba'dal maut. Orang cerdik, orang yang beramal, yang amalan itu boleh tolong dia lepas daripada mati. Dah apa dah kan ni? Dan orang yang malas ialah orang yang menurutkan hawa nafsu serta berangan-angan kosong terhadap Allah Ta'ala. Nak masuk syurga, tapi muka dia tak ada nampak mari sejik. Nah, muka dia tak ada nampak kat orang dengar. Tak ada. Kat bagi pitih ada. Oh, family day 3 hari 3 malam. Oh, family day dia bergalak. Nah, boleh pergi family day. Mana family day? Bukit Tinggi, Desaru, Johor, Lumuk, Langkawi, hari keluarga company. Nampak? Habis bawa dengan anak dengan bini. Nak family day pula Langkawi. 3 hari 3 malam bergalak. Hebat. Nak. Tapi surah kat rumah orang ngajar sifat 20 orang ngajar sifat Tuhan mengenal Rasul. Tak mari sekarang datang family day ni. Ramai jenis anyuk gitu. Nak. Jadi hidup itu macam Kristian, macam Yahudi, macam Majusi, macam Buddha, macam Hindu. Kerana tidak ada pegangan untuk diperjelaskan apabila dia bertemu dengan yang menyoal dia dalam alam barzakh ini. Nah, galak gitu lah. Tanya sakang, tanya main bola. Ni nak lawan bola ni. Faham? Ke Bukit Jalil. Nampak? Kita pergi, nampak, memberi sokongan kepada Terengganu. Coteng muka ni, hitam putih sebelah, hitam putih. Nah, Terengganu kan. Masa belum coteng tu dah muka, dah coteng macam tu kubur tu. Oh, cukup pala. Nah, nak tengok bola, tengok sudahlah. Orang yang boleh kita tengok bola Bukit Jalil, orang ini mari dengar orang ngajar. Faham? Orang jenis ni je boleh pergi Bukit Jalil. Hak jenis tak mari dengar, tak tahu ke kitab, tak tahu ke ustaz, tak boleh pergi. Kerana hidup dia haram sama-sama. Dia makan ni haram, family dia haram sama. Kerana dia berhutang dengan Allah. Allah suruh dia belajar agama, dia tak pergi. Dia pergi main, dia pergi. Orang ni orang aniaya diri sendiri. Jenis boleh pergi Bukit Jalil final Terengganu lawan Kelantan. Jenis tok imam, jenis tok guru, jenis ustaz, jenis orang dengar surah masjid. Hak tu baru layak. Tak, takkan dengar sama cuti 2 hari naik Bukit Jalil tengok bola. Tak ada masalah. Nah, ni dak surah bira rumah orang ngajak dak siapa. Lepas tok guru, ada orang. 3 orang dengar. Nah, 2 tidur, seorang yang dengar. Dah ustaz pelawak lagi. Dalam kawasan perumahan ada 200 rumah, 3 orang dengar, 2 tidur, seorang dengar, angguk mu. Rupanya pekak, angguk. Pekak dah. Tu lah nasib malang ustaz-ustaz pelawak. Dah ramai-ramai ni cari makan kedara je tu baik untuk mari surah nak ambil ilmu akhirat untuk berkalang dalam kubur, tak mari. Dah bila orang-orang lara nak mari dalam masjid Pinang Merah ni? Nak mari dalam masjid di mana-mana tempat orang buat kuliah agama. Bila nak mari? Bila beri pitih. Kalau beri pitih memang orang mari. Faham? Dalil tu dia kerja lagi. Kerana cari pitih. Larah pula ke tu? Nak?